Hai semua, hari ini kita ada satu perkongsian yang sangat-sangat penting daripada Kementerian Pendidikan Malaysia khas untuk para ibu bapa yang tengah merancang pendidikan anak-anak. Okey, soalan pertama dan paling penting untuk anda. Adakah anak anda lahir pada tahun 2020 atau 2021? Kalau ya, anda kena dengar betul-betul perkongsian ni. Sebab apa yang kami akan kongsikan ni memang ditujukan khas untuk anda. Ini semua tentang langkah pertama anak anda untuk masuk ke alam persekolahan. Penting kan? Baiklah, jom kita terus masuk ke butiran penting. Kita akan mulakan dengan info-info asas mengenai pendaftaran tahun 1 untuk sesi persekolahan tahun 2027. Perkara nombor 1, tarikh. Tolong catat tarikh ni ya. Pendaftaran akan mula dibuka pada 15 Februari 2026 dan akan ditutup pada 31 Mac 2026. Jadi anda ada lebih kurang sebulan setengah. Jangan terlepas pandang. Sekarang kita jawab soalan yang paling banyak orang tanya. Anak saya layak ke tak? Jom kita tengok siapa sebenarnya yang layak untuk mendaftar kali ni. Okey, untuk sesi 2027 ni, pendaftaran dibuka untuk dua kumpulan utama. Pertama, kanak-kanak yang akan berumur 7 tahun. Kita panggil kohort 6 tambah. Dan yang kedua, untuk kanak-kanak yang akan berumur 6 tahun atau kohort 5 tambah. Yang ini paling penting. Sila pastikan anda semak betul-betul. Untuk kohort 6 tahun atau 5 tambah, anak anda mestilah lahir antara 2 Januari hingga 31 Disember 2021. Manakala untuk kohort 7 tahun atau 6 tambah, tarikh lahirnya pula adalah antara 2 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021. Cuba semak sijil lahir anak anda sekarang untuk kepastian. Okey, ini ada berita baik. Ada dua perkara penting yang saya rasa ramai ibu bapa akan rasa lega. Pertama, pendaftaran ni adalah sukarela, terutamanya untuk anak-anak yang lebih muda tu. Kedua, tak ada sebarang ujian saringan pun yang anak anda perlu ambil. Baiklah, anda dah tahu tarikh, dah tahu kelayakan. Sekarang macam mana pula cara nak daftar? Jangan risau, prosesnya sebenarnya agak mudah dan semuanya boleh dibuat secara online je. Keseluruhan proses pendaftaran ni akan dijalankan melalui satu platform rasmi je. Namanya Sistem Bersepadu Kementerian Pendidikan atau nama pendeknya MOIS. Prosesnya senang je, ada 3 langkah utama. Pertama, anda perlu daftar satu akaun di laman web idme.moe.gov.my. Lepas tu, langkah kedua, log masuk dan kemas kini semua maklumat peribadi yang diperlukan. Dan akhir sekali, langkah ketiga, hantar permohonan anda melalui sistem MOESIS tu. Senang kan? Mesti ada yang tertanya-tanya. Kenapa kanak-kanak umur 5 tahun lebih pun dah boleh daftar masuk tahun 1? Apa sebab di sebalik dasar baru ni ya? Jom kita fahamkan. Menurut kenyataan rasmi, inisiatif ni adalah satu langkah yang progresif. Tujuannya adalah untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan anak-anak kita secara menyeluruh. Dan yang paling penting, nak pastikan tak ada seorang pun kanak-kanak yang tercicir atau ketinggalan dalam pendidikan awal mereka. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Sebelum kita tamat, jom kita buat satu rumusan pantas supaya anda ingat semua perkara yang paling penting. Jadi, ingat 4 perkara ni. 1. Tarikh pendaftaran dari 15 Februari hingga 31 Mac 2026. 2. Ia untuk anak-anak yang lahir pada tahun 2020 dan 2021. 3. Ia sukarela dan tak ada ujian. Dan 4. Semua urusan dibuat di laman web iddme.moe.gov.my. Pendaftaran ni bukan setakat proses isi borang je tau. Ini sebenarnya adalah permulaan satu perjalanan pendidikan yang panjang dan sangat menyeronokkan untuk anak anda. Jadi, persoalannya, adakah anda dan anak anda dah bersedia untuk mulakan babak baru yang menarik ni?